Hai, good morning dan selamat pagi. Sekarang waktu 6.21 waktu di Indonesia. Nampak sunrise kat belakang Nice kan? Malam tadi memang tidur dengan aman, tiada gangguan karaoke. Memang peaceful lah malam tadi. Kalau tak, malam pertama tu dum nyanyi lagi kan. Ni Alhamdulillah okey semua. Pagi ni kita keluar awal dan terus check out, sebab lepas ni kita nak pergi ke Medan terus. Tetapi sebelum pergi Medan tu, kita akan pergi apatah nama tempat air terjun tu, nanti aku akan bawa. Kita orang akan naik ferry dalam pukul 8 nanti. So that's why kita orang kena keluar awal. Breakfast 6.30. Supir akan tunggu dalam pukul 7 lah. Kalau tengok pemandangan sana, nampak macam dekat Little Bendern Switzerland. Kalau penuh dengan ais dia putih. Pagi ni aku agak tebal sikit pakaian aku ke sweater, sebab saja nak pakai. Aku ingat sejuk kawasan sini, tapi mungkin naik kapal nanti sejuk. Jom kita breakfast. Nak sampai, dia dah akan stop kat sini. Kiri pak, kiri pak, kiri pak. Sama ke bos? Kita tengok susun parking ni yang macam kita main game tu. Masuk parking buat je ni. Lampu. Apa? Side mirror. Oh, berjaya. Wow, clap your hand. Kau tengok pernah macam ni kan? Ready to take off. Oh, turun dia terus. Nak beli kopi? Kopi ais. Kita dah sampai ke air terjun air terjun apa? Piso. Susah betul lah sebut. Actually dia kena turun ke bawah untuk sampai ke landasan air terjun tu. Tapi mungkin kita orang tak akan turun ke bawah sebab Sampai ke situ sahaja. kita orang tak ada proper attire. Patut pakai baju sukan je okey, jersey ke. Ni dia, kita akan pergi ke bawah tu je. Kita akan turun sampai situ je. Kalau 2 jam masih tak naik, kamu call. Juga kalau macam penat jangan dipaksa. Kasihan ibu kan. Kalau penat tu ride je tak apa. Cabaran kat sini adalah untuk menurun tangga dan menaiki tangga. Kita dah praktis dekat Tasik hari tu. Besok malam lepas tu naik tangga. Kita punya tangga tu ada 60 anak tangga. Kita buat 3 set 180. So kat sini ada 1200 anak tangga. Ayo, paragliding. Apa tu? Danau Toba sana, view memang cantik kat sini. Kenapa kita tak main paragliding lah? So air terjun ni akan turun ke bawah sungai, pergi ke Danau Toba terus. Kita takkan turun betul-betul kat bawah dia, tengah-tengah aja untuk ambil gambar je. Sebab yelah kita bawa orang tua semua. And then
Kat bawah tu dia punya jalan tak adalah konkrit macam ni. Mungkin setengah aja, and then dia akan masuk and agak belecak sikit lah kat kawasan situ. Kita pun tak nak mengotorkan pakaian dan seluar kasut, sebab bila dah sampai bawah tu, percikan air terjun tu buatkan badan kita basah. Malah nak salin-salin baju dah. Senang rasa hati nak pergi je bawah, tapi kita temankan yang lain. Teman yang lain. Hati tu rasa nak sampai habis, tapi next time lah. Masa tak mengizinkan. Kita nak rushing ke tempat lain lepas ni. Tu sangka ikan dia tu. Khawatir. Ikan. Macam ni, menurun. Nanti kita naik balik macam ni. Tu bawah dia. Seram Subhanallah, cantik kan view dia. Kalau jalan bawah ni ada track dia ke sana, lepas turun sini, rasa kita pusing balik sini, turun naik kat situ. Kita boleh berdiri dekat situ. Tapi situ angin kuat lah, basah. Setengah jam turun bawah, tapi naik, tengok kat TikTok orang naik ada yang sejam, sebab tangga semua kan. Sebab orang kata turun setengah jam, naik separuh mati. Pancit, tangga pancit, cukup nafas. Dengan skirt dia, Saya berjaya. baju sejuk dia. Tapi panas. Kita dekat restoran menu lobster. Kita nak try lobster kat sini. Ada 4 jenis masakan lobster kat sini, dengan view yang cantik. Cantik view. Ni ke yang Fifi nak makan? Ada sayur kot. Ada sayur. Kita ada ikan bakar, lobster. Kita ada terung masak sambal, dan nasi dia special. Dia pakai nasi perang. Kita nak tengok apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Amin. Sama lah. Betul-betul halau ni. Besar mana lobster dia? Tengok jari. Tengok jari. Bodoh. Bodoh kan? Cakap lagi orang. Dulu. So. Sampai di Villa Gading, tempat mengambil gambar dengan apa panggil vanilla. Bukan apa benda nama? Rahsia. Apa nama dia? Jangan tahu. Dia tengah Vanilla Apa bukan vanilla? dia tengah fikir. Apa? Nama pokok tu. Nama pokok tu apa? Dia start huruf L. Lavender. Aduh, mama ni beritahu kenapa? Lavender. Vanilla. Lavender. Oh my god. Tapi lavender dia dah kena potong. Hanya tu lah tu abang tu. Sikit je. Okay, tadi dalam kereta kita orang belajar sikit pasal sejarah Gunung Berapi Sinabung. Masih aktif
Tak tahu lah dari kamera ni nampak ke tak. Sana kat atas tu berasap-asap oh. Dia cakap sekarang ni gunung berapi ni dalam level 2. Maksud dia level 2 tu siap siaga lah. Bila-bila masa dia boleh meletus. Kalau meletus kita kena lari jauh awal. Tapi dia akan bagi kerajaan dia orang akan ni lah inform dulu. Atas tu berasap. Yang coklat-coklat tu ada coklat-coklat situ. Tempat lava dia berturun. Belah kanan ni lava turun. Tak ni belah kanan lava turun. Belah kiri tu masih hijau. So dia tak kena lah. Dia lagi lah. Tak tahu ada yang atas tu bang. Yang sebelah situ ada. Yang kali Yalah, hijau yalah. tu. Ha. Itu kan masih dia tanam itu, nampak dia petak kuning kan. Nampak dia macam Masih ada orang cucuk tanam lagi lah. Cucuk tanam. Bawah ni yang kena. Amir Hifi ini happy memang sentiasa tengok architecture di mana-mana saja. Itulah nama kedai dia. Seru. Kita beli teh lychee yang membelakangi dengan gunung berapi. Ini adalah sweet potato. Volcano sweet potato. Waduh, enggak ada cheese. Okey, kita dah habis lepak-lepak dekat Serun Cafe. So kita nak pergi ke Berastagi pula. Berstagi ada apa? Berastagi, here we go. Ada apa? Ada buah. Ada tempat-tempat shopping, pasar buah nama dia. So kita tengok. Shopping ke? Tak tahu. Rasanya jual buah je. Tak, nama dia pasar buah. Ke Kita pasar tengok. ikan? Entah. Kita tengok. Sedap nak beli. Bungkus nak bungkus. Start jalan dari sini ke sana mas? Jadi, kalau abang nak cari buah masuk ke dalam. Aha. Kalau nak cari sebenarnya di tepi-tepi ni mas. Oh. Sebelah kiri. Oh, okey. Okay, kita tiba di Berastagi. Actually Berastagi ni tempat pasar buah dan pasar-pasar souvenir lah. So time untuk cari souvenir ke, shopping ke. Mana boleh buat strawberry Malaysia. Banyak tabang tak angkat lagi souvenir. Tak apa. Tak apa. Sarawak tak apa. Habis tu? Kita Tak apa. payahlah. Tahu pun. Tak apa. Free di sana cik topi. Kat sana ada kuda. Apa yang aku perasan kat kuda tu, kaki belakang dia mesti terangkat satu. Cuba you guys bagi tahu kenapa. Soalan dia kenapa? Why? Kalau siapa-siapa tahu boleh bagi info. Kita ada buah avocado. 11 keping 200. Gemuk kan avocado dia. Macam buah jambu. Tak beli apa sekali 4 kilo avocado. And then kita ada keropok. Ada tunjuk keropok. Keropok. Makan. Elok lah buat ni. 20,000 ya. Entah tak nampak pula dia kan nampak wallet kita kuda yang lagi. Bye bye Berastagi. Semoga kita berjumpa lagi. Semua pening pasal luggage. Kita beli avocado 4 kilo. Ini best ni kalau drift. Oh, ini motor dia baring. Selekon ni best tengok lori panjang-panjang kan macam mana dia.
corner mode yang selalu di YouTube. Kita berhenti rehat solat sekejap dan kita orang dah sampai ke pekarangan Bandar Medan lah, tapi belum masuk ke tengah-tengah lagi. Bye bye. Siapa ya, Bu? Ya? Malaysia. Ya, orang Malaysia. Oh. Ada nih aku Malaysia. Duduk sini. Hah? Duduk sini ke? Enggak ngaji. Mengaji mana? Kelasnya? Itu di situ. Oh, mana ustaznya? Ya, aku Belum mula lagi. Pukul berapa mula? Hah? Pukul berapa mula? Waktunya? Siap sholat. Siap solat maghrib. Siap sholat maghrib. Kakak saya pun orang Malaysia. Kakak saya pun Malaysia. Orang Malaysia? Dekat mana? Ya. Kampung mana tu ya? Lupa. Dia di kampung. Umur berapa? Hah? Umur 9. kakak umur berapa? 9. 9. Adik? 6. Pandai mengaji? Sikit-sikit. Sikit-sikit. Ini Al-Quran kami ikra. Sudah baca Al-Quran ke ikra? Saya ikra. Itu juga ikra. Ini Al-Quran. Wah, kakak dah pandai dulu. Saya baru ngaji, baru datang. Baru mula mengaji. Aturnya saya kemarin ngaji juga. Udah mau apa Al-Quran. Jadi gurunya apa? Pindah, pergi udah. Pindah. Ini dikongsi sama kawan kamu. Nanti dikongsi sama kawan kamu. Kongsi-kongsi ya? Terima kasih. Dah sama mengaji pandai-pandai. Udah. Bye-bye. Bye-bye. Belajar rajin-rajin. Untuk YouTube, ini Epi. Aku berada di kedai Iga. Best barang dia, banyak. Murah gila harga kat sini. Tengok shopping. Seluar, bag, wallet, apa lagi? Macam-macam. Ni pun shopping. Ini Porsche bag. Tak tahu lah. Porsche bag pun beli? Small, mini one. And then bracelet. Tu pun beli? This one 15 ringgit Malaysia. Yang ni pun sama, 50 ringgit. And then aku beli seluar dua ni sebab harga dia dapat ni 60%. Cuma kasut je aku tak dapat nak beli sebab saiz dia tak ada. Saiz besar je. Mungkin aku akan aku try besok untuk pergi ke outlet lain lah. Oh, dekat-dekat. Oh, dekat sangat. Kita makan iga sapi panggang hari ni di Iga Panggang Pak Eddie, The Tribe. Kita berada di Iga Panggang Pak Eddie. Look at that. So belakang ni pun orang Malaysia kat ni. Kedai dia selesa guys. Memang selesa. RM1,026. Cuma tak ada kipas je. Kira duit habis. Macam mana nak bayar makan? Dia pun kaya. Dia tak ada duit. Diam. Kita tak ada duit. Diam tak ada duit dah tu. Kita orang dah habis dah duit. Ni je tinggal. Cepat ni. Duit pun masuk toilet. Tu toilet. Janganlah memangnya cepat habis. Satu lagi sini. Okey. Jom kita rasa dulu. Kita ada original barbecue, Kita kebal panggang. black pepper. Dia tak boleh makan pakai. Alhamdulillah sampai ke hotel. Nama hotel kita orang M Hotel. Agak sederhana hotel ni dan bersih. Dan selagi bersih daripada Samosir. Dan rasa dia baru renovate. Nampak baru lah. Dan sini pun bandar. Dan depan ni tempat kantor. Apa ni panggil lah?
kantor utama. Tak tahulah kantor apa, tapi basic. Dia punya baru tu. And then TV semua basic. Kita akan besok kita akan keluar lagi last, lepas tu pergi airport dan check in dalam pukul 10 macam tu. Kita minta tolong supir hantar untuk datang pukul 10 lah. So boleh lama sikit rehat lah. And then kita breakfast dulu kat hotel. Dia provide breakfast sekali. Ciao.